kalau orang yang tak kuat, memang terkejut. Memang terkejut. Yelah, dengan keadaan pressure dia, bukan pressure daripada segi financial, pressure daripada segi people lagi Okay, ni to be honest aku cakap orang tak faham. Kadang orang tanya aku kenapa tinggal dalam kereta. Ikutkan gaji aku dulu, head of marketing, bukan sikit, banyak je. Tapi aku pilih untuk spend duit tu untuk bayar orang. Untuk jimat, paling jimat lah kau boleh buat. Dan aku paling teruk orang kata kenapa tak sewa rumah? Kenapa tak sewa bilik? Boleh, tapi aku nanti jadi lebih selesa, terlalu selesa. Dan aku tak ada fokus. Nanti manusia ni jangan, aku belajar kalau kita selesa, itu yang problem. Kadang-kadang to be honest, kadang zone lah. Dia aku cerita mungkin dia agak kasar sikit bunyi dia, tapi aku kena cakap benda yang jujur. Aku kena cakap benda yang jujur ni. Kadang-kadang Melayu ni bukan dia malas, tapi dia selesa. Faham. So aku cuba untuk jadi tak selesa. So aku kena ingat kenapa bangsa-bangsa lain boleh berjaya, sebab dia tak ada keselesaan. Means dalam kata kurungan subsidi lah. Tak ada kemudahan lah. Tak ada kemudahan. Tak ada akses lah. Kalau kita lahir, kalau kau lahir dalam kau lahir tak kira dah Caesar ke kau lahir daripada kau tengok mak kau keluar tengok mak kau adalah orang Melayu, bapak kau orang Melayu, akan dapat akses lah. Kau hidup kau gembira lah. Akses tu banyak sebab kita adalah orang Melayu dan berputra. Faham.